Hari kedua daripada 30 hari bersama Gyro Ball. 1 minute, 1 healthy hand. So untuk hari kedua, aku tak nampak apa-apa perubahan lagi dekat tangan aku yang comel ini, melainkan rasa lenguh sahaja. Rasa lenguh dekat tangan. Itu sahaja. Lain aku tak nampak apa perubahan lagi. So hari ni 3 minit balance tangan kanan dan tangan kiri. Let's go. So kena pusing dulu, apa-apa pusing dulu bagi dia habis dulu. Okey, aku mula dekat tangan kiri. Pusing dan aku cuba bertahan selama mungkin lah. Lampu aku tak kisah sebab ini baru hari kedua. Aku tak kisah lampu kalau apa, janji pusing dulu. Sekarang kalau biru tu masih paling slow. Rotation per minit dia paling slow. Sekarang dah 34 saat. Aku akan bertahan at least 2 minit lebih ataupun 3 minit lah. 3 minit lah aku cuba. Sekarang warna hijau tau, warna hijau. Aku dah 1 minit lebih. Lenguh, geli sangat. Keluar urat tapi aku tak boleh nak ikut. Sekarang warna hijau tau. Aku cuba maintain warna hijau dah 2 minit lebih. Lenguh. Tapi payah nak ikut. Dia makin laju, warna dia makin cerah. Sekarang masih warna hijau. Warna hijau level 2 lah lebih kurang. Okey, settle 3 minit untuk tangan kiri. Aku dah pause. Masih lagi berpusing. Tangan tak ada apa-apa, cuma rasa lenguh je. Lenguh betul. Lenguh dia tu macam kita baru lepas mesin rumput. So aku tukar tangan kanan. Let's go. So kita buat tangan kanan pula. 3 minit. Let's go. So tangan ni aku selesa sikit sebab tangan kanan dia kuat sikit. Jadi aku tak adalah kikuk sangat rasa. Tapi aku cuba maintain colour hijau biar weight dia sama dengan sebelah kiri tadi jugalah. 3 minit. Tengok dah mula keluar urat. Sekarang baru 2 minit. Ada lagi seminit lagi. Bertahan. Untuk orang yang main badminton ni aku rasa bagus lah. Main badminton, main apa, pickleball ke, main ping-pong ke, bagus. Dia kuatkan kau punya lengan tau. Kuatkan kau punya pergelangan tangan. Pergelangan tangan. Ikut. Tengok. Okey, dah 3 minit. Alhamdulillah settle. Tangan kanan dan tangan kiri. 3 minit. Padu. Lenguh. So kita jumpa untuk hari ketiga. Let's bye bye.